masalah kesihatan keluarga pada peringkat permulaan selesai dengan produk Chongho. Jadi saya tak perlu cari yang lain. Tapi nak jadi rezeki, mula kami buat dulu, kami dapat kes yang doktor kata tak ada harapan hidup, bara otak, tinggal 2 minggu hidup. Kami ikhtiar dengan ada rezeki dia, alhamdulillah sembuh. Dan budak tu sekarang ni dah kerja sebagai engineer, dah balik daripada Jepun. Walaupun pakai neuro, dulu pakai otak, kata dia tak ada harapan hidup. Bagi produk apa tu? Kita punya Lenzing. Lenzing. Satu hari sebotol makan. Yang kapsul tu? Kapsul tu. Satu hari sebotol? Sehari sebotol. Jadi masa tu upline kita cakap, jangan tanya macam mana nak bagi sehari sebotol, tapi tanya kenapa kena makan sehari sebotol. Dia kata sebab kalau Lenzing tu makan terus pergi dekat dia punya akar tunjang ni, tak apa. Tapi sebab nak kena pergi cuci dia punya perut dulu. Kalau orang kanser kan susah berak. Masuk keluar yang segala buli-buli, kotor-kotor, barulah pergi sampai ke hati. Daripada hati baru boleh sampai kat sini. Bila darah yang bersih sampai ke sini, barulah kanser tu tak boleh membiak lagi. Jadi saya pun terima bulat-bulat apa yang dia cakap. Sebab hospital Tawakal dah kata tak boleh, GHKL pun kata dah tak boleh apa-apa budak ni. So kita pun ikhtiar, alhamdulillah 1 bulan, lepas sebulan scan balik, jumpa doktor tu hanya keluar satu perkataan, dia kata miracle, ajaib. Amin. Amin. Jadi masa tu kami Chongho ni tak ada meeting bahasa Malaysia, tak ada meeting bahasa Inggeris dekat tempat saya. Kami dah Negeri Sembilan. Kami berhijrah ke Kuala Lumpur sebab meeting bahasa Inggeris hanya ada 1 kali sebulan dekat Melia Hotel. So dalam masa 27 tahun kami lalui satu perjalanan yang sangat best, sebab dalam Chongho ni hanya menolong orang, insya-Allah. Lumayannya pendapatan ni sangat lumayan. Nikmat yang paling kami seronok, cucu-cucu kami memang mengamalkan, kami bagi makan produk ni. So kami membesarkan mereka berbeza dengan anak-anak kami sendiri. Baik, terima kasih banyak. Kami pun buat ni, menantu-menantu pun buat ni. Alhamdulillah. Itu dia satu nikmat.